Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Miftah, pensyarah khusus GRU 50104, Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Okey, baiklah, hari ini saya akan membuat pembentangan proposal kajian saya. Okey, sebelum itu eloklah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hamzah bintu Hadi. Nombor kad matrik M20.1003307. Okey, kita beralih kepada tajuk kajian saya iaitu keberkesanan teknik dam haji dalam meningkatkan kefahaman binaan plot terhadap pelajar tingkatan 4. Okey, dalam pembentangan ini saya telah membuat 3 pembahagian iaitu bab 1, bab 2 dan bab 3. Okey, kita beralih kepada bab 1 terlebih dahulu iaitu pendahuluan. Okey, dalam pendahuluan ini saya akan terangkan kesusastraan Melayu memainkan peranan penting dalam membentuk jati diri dan daya fikir pelajar melalui penghayatan karya-karya yang bermutu. Dalam konteks kurikulum mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif, KMK adalah mata pelajaran elektif yang merupakan subjek pilihan bagi pelajar yang betul-betul meminati bidang ini. Tujuan pembelajaran kesusastraan Melayu di sebuah sekolah adalah sebagai salah satu mata pelajaran untuk melengkapkan ilmu sastra dengan harapan agar pelajar dapat menghayati, menghargai, mencintai dan berbangga terhadap bahasa dan sastra Melayu. Cakupan dan keluasan sukatan pelajaran bagi mata pelajaran kesusastraan Melayu lebih luas dan bergabung di dalamnya semua genre sastra Melayu. Satu cabang yang dikenal pasti dalam pedagogi sastra Melayu ialah tabiat malas membaca dalam kalangan pelajar. Kecenderungan yang mengakibatkan teks sastra yang panjang menyebabkan pelajar gagal menguasai jalan cerita secara menyeluruh. Jalan cerita yang menyeluruh ini penting kerana ia berfungsi sebagai wahana utama untuk menyampaikan mesej, tema dan nilai yang terkandung dalam karya. Seterusnya, bab 1 juga ialah terdapat pernyataan masalah. Dalam kajian ini terdapat 2 pernyataan masalah iaitu kegagalan menguasai jalan cerita. Pelajar cenderung untuk hanya membaca secara sepintas lalu atau bergantung kepada ringkasan ataupun sinopsis. Tabiat pelajar yang hanya membaca secara sepintas lalu ini akan menyebabkan pelajar tidak mengetahui jalan cerita itu secara keseluruhan. Inilah yang akan membuat pelajar gagal dalam mengetahui karya tersebut. Seterusnya, kekeliruan terhadap binaan plot. Okey, dalam binaan plot ini terdapat 5 peringkat dan kelima-lima peringkat ini perlu pelajar ketahui. Dan ini dan terdapat juga pelajar yang tidak mengetahui susun atul binaan plot tersebut. Contohnya, teknik yang terakhir iaitu peleraian di mana pelajar meletak binaan tersebut di awal-awal. Ini akan membuat pelajar gagal untuk mengetahui binaan plot dalam sesebuah karya tersebut. Ini adalah sangat penting untuk diketahui pelajar. Sekiranya pelajar mengetahui binaan plot tersebut, pelajar akan mengetahui jalan cerita dalam sesebuah karya tersebut. Seterusnya saya beralih kepada objektif kajian. Dalam objektif kajian ini terdapat 3 iaitu mengenal pasti tahap kefahaman awal pelajar tingkatan 4 terhadap binaan plot dalam cerpen. Yang kedua, menentukan perbezaan signifikan dalam kefahaman binaan plot cerpen antara kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan selepas intervensi. Yang ketiga iaitu menganalisis pandangan dan penerimaan pelajar tingkatan 4 terhadap penggunaan teknik dam haji dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PDPC cerpen. Seterusnya saya beralih kepada
persoalan kajian, iaitu di mana terdapat 3 juga persoalan kajian, iaitu apakah tahap kefahaman awal pelajar tingkatan 4 terhadap binaan plot dalam cerpen sebelum intervensi. Yang kedua, adakah terdapat perbezaan signifikan dalam skor ujian pasca antara kumpulan pelajar yang diajar menggunakan teknik dam haji berbanding dengan kumpulan yang diajar menggunakan kaedah tradisional. Yang ketiga, apakah pandangan dan penerimaan pelajar tingkatan 4 terhadap penggunaan teknik dam haji dalam PDPC cerpen. Seterusnya, terbalik kepada kerangka konseptual. Dalam kajian ini, penyelidik telah menggunakan kerangka konseptual iaitu input, proses dan output. Jadi, saya teruskan lagi dengan bab 2 iaitu kajian literatur. Okey, dalam kajian ini saya pecahkan kepada 3 iaitu kajian berdasarkan tajuk. Yang kedua, kajian berdasarkan teori dan modul yang digunakan dalam kajian ini. Dan yang ketiga iaitu sorotan literatur. Okey, yang pertama iaitu kajian berkaitan dengan tajuk. Yang pertama iaitu kajian teknik dam haji. Strategi pengajaran berasaskan permainan seperti yang disokong oleh kajian di Marcos pada tahun 2016 terbukti mampu memberikan kesan positif yang signifikan ke atas prestasi akademik. Penggunaan teknik ini adalah respon terhadap masalah utama yang dikenal pasti oleh penyelidik, iaitu sikap pasif dan malas membaca dalam kalangan pelajar yang menganggap teks sastra sebagai panjang dan sangat membebankan. Kajian pembelajaran berasaskan permainan bersifat menyeronokkan, dapat menyediakan persekitaran pembelajaran santai dan mampu merangsang motivasi dan mengubah persekitaran bilik darjah daripada pasif ke aktif. Seterusnya, kajian tahap kefahaman. Okey, menurut Anwar Ridwan 2013, ada menyatakan generasi Y dan Z mula menjauhkan diri daripada budaya cetak seperti buku, majalah, akhbar dan lain-lain kerana beranggapan bahawa itu sangat membosankan. Seterusnya, kajian menurut Ungku Aziz 2011 menyatakan kalau hendak menjadi seseorang yang bijak, mestilah selalu membaca buku kerana tiada cara lain yang boleh menggantikan cara ini dalam menambah ilmu. Seseorang akan dapat menambah ilmu pengetahuan di samping dapat membantu menambah pembendaharaan kata yang dimiliki. Dapat disimpulkan bahawa pemahaman adalah satu kemampuan untuk menangkap erti dari sesuatu yang telah dipelajari, seperti kemampuan seseorang mentafsir maklumat dan mengamal akibat sesuatu peristiwa. Justru dalam kajian ini, penyelidik ingin mengetahui tahap kefahaman para murid-murid dalam pembelajaran binaan plot bagi sesebuah karya. Seterusnya, kita beralih kepada teori yang digunakan dalam kajian ini, iaitu teori konstruksi sosial Vygotsky. Okey, seterusnya yang kedua iaitu teori pembelajaran berasaskan permainan. Okey, teori pembelajaran berasaskan permainan ini sangat berkait rapat dengan kajian penyelidik iaitu dam haji. Okey, teori ini sangat sesuai digunakan untuk menyokong kajian yang melibatkan inovasi seperti pembelajaran teknik dam haji yang diadaptasikan mekanik permainan tradisional bagi mencapai objektif pembelajaran sastra. Okey, saya teruskan lagi dengan model yang digunakan dalam kajian ini iaitu model Kemis dan McTaggart. Okey. Model ini dipilih kerana sifatnya yang fleksibel, bersesuaian dengan konteks bilik darjah sebenar serta memberi ruang untuk pengkaji membaiki amalan pengajaran secara berterusan. Okey, kerangka konsep dibina bagi menjelaskan hubungan antara masalah kefahaman pelajar terhadap binaan plot dalam cerpen
dengan intervensi pembelajaran menggunakan teknik DAM berasaskan pembelajaran berasaskan permainan. Okey, terdapat 4 frasa model kemis dan McTaggart adalah yang pertama iaitu perancangan, di mana mengenal pasti masalah kefahaman pelajar dan merangka intervensi. Yang kedua ialah tindakan, guru melaksanakan aktiviti permainan dan haji di dalam bilik darjah. Dan yang ketiga ialah pemerhatian, pengkaji mengumpul data melalui refleksi pengajaran rekod respon. Dan yang keempat iaitu refleksi, pengkaji membuat analisis kritikal terhadap keberkesanan teknik DAM haji dalam meningkatkan kefahaman pelajar. Okey, seterusnya kajian lepas. Ini terdapat beberapa kajian lepas yang telah dijadikan kaitan terhadap topik ataupun tajuk kajian penyelidik. Okey, seterusnya saya beralih kepada bab 3 iaitu reka bentuk yang digunakan dalam kajian ini. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan dengan menggunakan kaedah soal selidik, ujian pra dan ujian pasca di dalam proses kajian ini. Kaedah tinjauan deskriptif digunakan dalam kajian ini kerana ia mengkaji tahap kefahaman responden terhadap tajuk persoalan yang dikemukakan. Yang kedua iaitu persempelan. Terdiri daripada 30 orang pelajar menengah yang mengambil mata pelajaran Kesusastraan Melayu di Sekolah Menengah Harian di Negeri Sarawak. Okey, seterusnya iaitu instrumen kajian. Instrumen kajian ada 3 iaitu ujian pra, memahami objektif pertama iaitu mengenal pasti tahap kefahaman awal pelajar tingkatan 4 terhadap binaan plot dalam cerpen. Yang kedua iaitu ujian pasca digunakan bagi menilai perubahan dan perbezaan kefahaman pelajar selepas pelaksanaan intervensi. Yang ketiga, soal selidik. Borang ini mengandungi 5 item soalan yang diguna dalam bentuk skala Likert 5 mata dan terdiri daripada item menilai aspek kefahaman, kebolehkelaksanaan, keberkesanan serta tahap keseronokan pelajar sepanjang mengikuti intervensi. Seterusnya, kajian rintis. Kajian rintis ini dijalankan ke atas sekumpulan kecil pelajar tingkatan 4 daripada sebuah sekolah menengah yang tidak terlibat sebagai sampel kajian sebenar. Seramai 15 orang pelajar dipilih secara persempelan bertujuan mengambil kira tahap akademik yang setara dengan populasi sasaran. Instrumen kajian pra dan ujian pasca dijalankan terlebih dahulu bagi menentukan kesahan kandungan dan kebolehpercayaan item. Ujian pra yang mengukur tahap kefahaman awal pelajar tentang binaan plot diberi kepada peserta kajian rintis diikuti proses semakan jawapan yang teliti. Seterusnya kita balik kepada prosedur pengumpulan data. Terdapat 4 prosedur pengumpulan data. Yang pertama iaitu mentadbir ujian pra bagi kumpulan yang terlibat sebagai sampel kajian. Yang kedua, pelaksanaan intervensi dengan menggunakan teknik DAM haji, binaan plot. Yang ketiga, pentadbiran ujian pasca kepada kedua-dua kumpulan sebaik sahaja sesi intervensi selesai dijalankan. Dan langkah yang keempat iaitu pentadbiran soal selidik persepsi. Okey, seterusnya prosedur menganalisis data. Okey, data akan dianalisis menggunakan perisian statistik package of the social science bagi memastikan ketepatan dan pengiraan dan ketulinan dapatan data terjamin. Data yang diperolehi daripada kajian ini dianalisis menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif selaras dengan objektif kajian. Okey, itu sahaja pembentangan proposal saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.